Assalamualaikum, boleh dengar suara saya? Dengar cikgu, dengar. Dengan Okey, jelas. okey. Okey, cikgu, kita mulakan terus cikgu interview ni. Okey, boleh. Cikgu tak ada kelas petang ni cikgu? Tak ada, baru je habis. Dan sekarang Baru hari ni je. mula exam. Oh ya ke? Exam pertengahan tahun Ya, betul. Pertengahan sesi akademik. Sesi akademik. Okey. Okeylah cikgu, pertama sekali saya nak minta izin untuk kami merakam sesi wawancara ni sekadar untuk dokumentasi kami punya tugasan. Boleh cikgu? Ya, insyaAllah boleh. Okay, cikgu, kita mulakan cikgu. Okay, untuk Okey. pertama, boleh tak cikgu ceritakan sedikit latar belakang tentang diri cikgu. Cikgu dulu belajar dekat mana, nama full cikgu, pangkat yang cikgu sandang dekat sekolah sekarang apa semua tu. Sekolah dekat mana. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang ke semuanya. Okey, ni kira anak-anak lah ni. Okey, Fakri, siapa? Syafiqah ya? Akilah, Fatin Najwa dan Betty, betul ke? Okey, jadi Alhamdulillah, terima kasih kerana membuka peluang ini kepada saya. Sebenarnya tak ada apa yang special pun tentang diri saya. Okey, seperti yang anak-anak lah, cikgu panggil anak-anak lah boleh. Anak-anak sedia maklum. Okey, cikgu Nur Afizah binti Muhammad. Dia berasal dari Kota Baru, Kelantan. Okey, ada orang Kelantan ke ni? Tak ada? Tak ada cikgu. Kanu ada cikgu seorang, Kanu. Ya ke? Okey. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan. Jadi selepas saya mendapat pendidikan iktisas lah dalam pendidikan ni di Universiti Sains Malaysia. Okey, saya melanjutkan pelajaran ke USM setelah mendapat keputusan cemerlang STPM pada tahun, sekejap nak ingat, 1992. Jadi saya mula masuk USM 1993 lah. Okey, dan posting penempatan pertama saya di SMK Felda Besau, Sungkai. Okey. Pada 5 hari bulan 5 1997. Jadi hari ni hari special sebenarnya ni. Okey, cukup 28 tahun. Okey, cukup 28 tahun hari ni 5 hari bulan 5 2025 ni dalam bidang pendidikan ni lah. Jadi saya di Besau selama 15 tahun, sempatlah bersama-sama dengan Mak Fakri Zaim kami konvoi bersama-sama kapul ke SMK Felda Besau. Jadi pada tahun 2012 saya mohon berpindah atas masalah kesihatan suami ke SMK Syekh Abdul Ghani. Jadi alhamdulillah lah sehingga ke hari ini saya di SMK Syekh Abdul Ghani sebagai guru kanan bahasa. Jadi itulah sedikit bahasa. Ya saya. Okey, terima kasih cikgu. Sebenarnya saya serahkan kepada kawan saya Akilah untuk menyambung sesi wawancara. Hai cikgu, Assalamualaikum. Saya Nur Akilah. Assalamualaikum. Boleh dengar jelas ke suara saya? Ya, jelas. Ya, soalan daripada cuma dia lag sikit lah suara, dia nampak macam lag sikit. Tapi masih boleh dengar, insyaAllah. Okey, baik cikgu. Boleh ke cikgu kongsikan kepada kami apa yang membuatkan cikgu berminat untuk menjadi seorang guru? Minat menjadi seorang guru Okey, pada awalnya biasalah kita zaman kanak-kanak pelbagai cerita-cerita akan muncul kan bila orang tanya. Jadi awal dulu bila orang tanya saya kata saya nak jadi accountant. Okey, minat dengan angka-angka, begitulah. Dan kalau dia fikir tengok pada result SPM, saya memang dapat A matematik. Okey, matematik, admat memang dapat A. Tetapi adalah sebab-sebab tertentu membuatkan saya tidak sambung ke Institut Pengajian Tinggi selepas SPM dan saya memilih untuk menyambung di peringkat tingkatan 6 lah, ambil STPM. Okey, adakah yang ambil STPM antara anak-anak yang ada dengan cikgu sekarang ni? Ada yang ambil STPM tak? Lepasan STPM? Saya ada lepasan STPM. Okey, jadi bila dapat keputusan antara yang cemerlang lah.
Okey, saya masa tu tak tahu lagi nak jadi apa sebenarnya. Okey, bila USM menawarkan murid-murid cemerlang, masa tu dikira pointer dia A12 point tau, A12, B10 macam tu. Dan pointer saya 60 ke atas dan saya ditawarkan di USM lah, bidang pendidikan, sastra dengan pendidikan. Jadi 4 tahun sahaja. Jadi masa tu memang ikut kawan-kawan. Kawan kata dia nak minta nak jadi cikgu, nak pergi USM. Jadi saya puisi, okey aku nak jadi cikgu juga. Macam itulah. Okey, bila once kita dah mula belajar, rasa macam rasa cinta tu dah mula. Mula berputih, ini mungkin inilah dunia aku kot. Okey, saya mula mencintai bidang pendidikan ni bila mula belajar, bila kita bermula dengan belajar lah. Slow-slow nyala rasa guru tu rasa memang dah ada pada masa tersebut. Jadi saya rasakan bidang yang saya pilih ni tak salah lah, insyaAllah. Okay. Okay, jadi sekadar itu. Okay. Untuk soalan seterusnya, saya nak tanya, pada pendapat cikgu, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Seorang guru yang berjaya. Okey, pertama sekali bila kita nak menceburi bidang ni, okey, perkara yang paling penting ialah seseorang itu perlu penyayang. Okey, penyayang adalah satu sifat yang sangat penting bila kita nak jadi cikgu. Sayang dalam erti kata, sayanglah, sayang kita boleh touch bukan sekadar ini kalau perempuan dengan perempuan bolehlah sebagai kata touch body kan, kita sentuhan, tapi touch hati dia tu. Okey, sayang macam mana kita nak macam nak kata, kita nak masuk dalam jiwa dia tu supaya mereka, bila kita sayang mereka, mereka akan menghormati secara tak langsung. Okey, rasa hormat tu akan muncul bila kita ada rasa sayang. Okey, yang kedua ialah sabar. Apa pun sabar tetap kena ada. Kita sakit hati macam mana pun kita ada batasan. Sabar tu kita kena letak satu tahap yang memang betul-betul tertinggi lah. Okey, sebab anak-anak pun sedia maklum lah bagaimana cabaran mendidik anak-anak zaman sekarang lah. Okey, cabarannya lain macam tau. Okey, dan yang terakhir saya kira seseorang yang nak menceburi bidang pendidikan ni, dia perlu ada kemahiran komunikasi. Okey, kita tak boleh terlalu pendiam. Okey, macam nak ngajar kalau pendiam kan? Tak boleh terlalu pemalu. Okey, komunikasi, kita nak handle apa jua situasi perlu mempunyai komunikasi yang baik. Okey. Terima kasih cikgu. Dan soalan terakhir daripada saya, apa pula ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk ke dalam bidang perguruan ni? Sebelum memasuki bidang perguruan. Okey, pada pendapat cikgu lah, apa-apa jua bidang yang kita nak ceburi, okey, perkara utama yang perlu ada ialah minat. Tanpa minat kita tak boleh melakukan yang terbaik, betul tak? Okey, kalau kita just ikut kemahuan ibu bapa, ikut macam cikgu kata tadi kawan-kawan, okey, dia tak jadi tau. Benda tu dia tak, jiwa tu kita tak dapat tau. Okey, kita just follow the flow. Orang buat tu kita buat tu, orang buat tu kita buat tu. Okey, jadi minat tu, minat yang mendalam tu perlu ada dalam diri kita. Okey, sebab kita kena buat sesuatu nak berjaya apa-apa sahaja. Kalau dalam konteks kita sebagai guru, katakanlah kita diberi tugas, tanggungjawab untuk melatih. Kalau kita tak minat, benda tu tak akan jadi tau. Okey, jadi kita kena pupuk minat tu. Okey, cikgu bagi contoh cikgu. Zaman sekolah cikgu ni introvert tau. Bukannya seorang yang suka bercakap, memang pendiam. Okey, jadi penolong ketua kelas, duduk dalam kelas, tulis nama orang yang bising. Okey, dia tak banyak cakap. Siapa bising tulis nama. Sebab kita tak bercakap kan, kita cuma memerhati saja. Dan
apatah lagi nak join co-academic, forum, pidato, bahas. Tak pernah terlintas pun dalam fikiran cikgu. Tetapi once kita dah berada dalam dunia ni dan macam cikgu mengajar BM, diberi tanggungjawab untuk melatih co-academic ni, benda tu datang secara macam mana, cinta tu datang secara beransur-ansur tau. Dan cikgu pun rasa macam aku boleh buat, sebab semenjak lebih ketara bila cikgu datang ke SMK Syekh Abdul Ghani ni, cikgu mula diberi tanggungjawab 3 pengucapan awam, pidato, bahas, forum. Anak-anak bayangkan 3 benda tu satu, dia menampuk macam sama tapi dia berbeza sebenarnya. Okey, bila cikgu mula buat tahun pertama memang tak ada apa-apa hasil lah. Tapi bila kita diberi tanggungjawab, kita rasa kita perlu membuktikan sesuatu dan minat tu kena ada. Dan hasilnya insya-Allah sampai hari ini SMK Syekh Abdul Ghani antara yang kalau anak-anak buat tanya-tanya antara sekolah yang johan setiap tahun lah, 3 kategori, 3 pertandingan itu, pidato, bahas dan forum. Kalau termiss pun 1-2 tahun je, kita ingat tahun bila. Dan mewakili daerah Batam Padang ke peringkat negeri. Setakat ini pencapaian paling tinggi ialah kami pernah mewakili negeri Perak dalam pertandingan forum remaja di Sarawak. Dan yang lain tu bahas setakat ini tak ada kemampuan lagi untuk lepas mewakili negeri, cuma naik johan negeri Perak 2 tahun. Setakat itulah. Itu cikgu kata, bila kita minat, kita akan cari sesuatu, apa kelebihan kita sebenarnya. Okey, kalau kita menolak, jadi pesan cikgu kepada anak-anak, kalau dapat tugas bila berada dalam dunia pendidikan sebenar nanti, jangan menolak. Cuba sahut sebagai cabaran. Kalau kita kata tak tahu, semua orang bermula dengan tak tahu kan. Kalau cikgu analogi bayi lah, lahirnya dia tak terus berlari-lari. Okey, dia akan meniarap, merangkak, bertatih, berjalan dan kemudian berlari, betul tak? Jadi sahutlah. Benda tak tahu boleh belajar. Apa-apa pun minatlah. Ciri penting yang perlu ada, minat dan nak buat. Okay, dan berusaha untuk mencari ke arah yang lebih baik lah. Okay, sekadar itu untuk soalan tersebut. Okay. Terima kasih cikgu atas jawapan yang cikgu berikan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya, Fatin Najwa. Okey, Assalamualaikum cikgu. Saya Najwa. Soalan saya, apakah ciri atau sifat yang cikgu rasa perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Sifat yang perlu disemai okey. Di universiti anak-anak sudah mendapat pendidikan iktisas kan, yang melayakkan sebagai seorang guru. Dan sebenarnya di universiti ilmu tu bukan ilmu remaja, konten tu sebenarnya tak cukup. Dia atas macam mana cikgu nak cakap pengalaman sebenarnya, pengalaman yang akan membantu anak-anak menjadi guru yang unggul lah, guru yang unggul. Dan untuk pengalaman itu, salah satu sifat yang perlu ada ialah mencintai ilmu. Betul tak? Kita perlu mencintai ilmu untuk kita cari pengalaman. Kalau kita sekadar melepaskan batuk di tangga, acuh tak acuh, benda tu tak akan membuatkan anak-anak sebagai pendidik yang unggul sebenarnya. Okey, kena cari. Kalau cikgu sendiri pun sekarang ni lah, kalau sebelum-sebelum ni cikgu cari ilmu tu di luar. Kalau yang bukan percuma pun sanggup bayar. Okey, sanggup pergi ke kursus-kursus berbayar untuk menambahkan ilmu. Sebab kadang-kadang ilmu itu begitu mahal, betul tak? Dan pengalaman itulah yang akan membantu kita untuk campur dengan ilmu yang kita ada tu, tambah pengalaman, insya-Allah unggul lah anak-anak nanti. Yang penting ialah di dalam diri tu ada sikap kemahuan untuk mencintai ilmu.
ilmu tu tak akan habis sampai bila-bila pun kita cari dan cari benda tu, lagi banyak kita tahu, lagi banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Okey, kita dah rasa kita dah tahu dah. Bila kita pergi kursus lain, oh begitu, maksudnya benda tu akan bertambah. Jadi jangan anggap, okey aku dah tahu semuanya, tak perlulah. Aku dah belajar dah di universiti, tak perlulah yang tambahan-tambahan tu, tak boleh. Dia kena cari juga. Dan sifat rajin bertanya. Jangan rasa ini cikgu teruslah, mungkin dia akan overlap lah dengan soalan-soalan lain nanti kan. Jangan ada ciri-ciri apa orang kata rasa dirinya bagus. Bukan cikgu nak condemn semua guru baru macam tu, bukan, tapi ada. Okey, ada tau. Jadi biarlah kita merendah diri. Merendah diri bukan bererti kita apa? Kita kurang, maksudnya merendah diri lah, menunjukkan kita tu sebenarnya ada sesuatu yang dalam diri kita tu, nilai tu yang orang lain tak nampak. Okey, lama-lama benda tu akan wow keluar juga nanti. Okey, jadi teruskan. Okey, betul cikgu. Saya setuju. Okey. Seterusnya, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Cikgu? Cikgu. Line cikgu okey ke cikgu? Cikgu? Mak cikgu freeze dah pula. Macam yang cikgu kejap. Tak dengar ke suara cikgu? Cikgu? Tadi dia ni kejap. Dah okey dah cikgu. Dah. Dengar ke? Dengar dah. Okey, sorry. Line kot. Line dia ni sikit. Ramai yang dah balik ni. Cikgu yang tinggal kat bilik. Okey, tak apa. Macam yang cikgu cakap tadi, boleh dengar ke? Boleh. Lag-nya. Boleh cikgu. Okey, boleh dengar? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu teruskan? Boleh Okey. cikgu. Boleh. Baik. Cikgu dah rangkumi tadi dalam jawapan cikgu yang sebelum ni. Okey, sifat-sifat yang tidak sepatutnya ada lah pada diri seorang pendidik ialah negatif lah. Buang sifat negatif, buang sikap macam mana ya, menolak kerja. Okey, cuba. Kalau kita dapat sesuatu kerja tu, okey saya akan cuba. Okey, andai tak dapat juga itu cerita lain lah. Okey, sekurang-kurangnya kita sahut cabaran tu dan kita cuba. Jangan menolak sebelum kita mencuba. Cikgu. Cikgu tersekat-sekat sikit cikgu, suara cikgu. Saya masalah line cikgu kot. Boleh ke? Boleh dengar? Boleh cikgu. Dia kejap ada, kejap tak ada. Ya. Dia kejap ada, kejap tak ada cikgu. Ya ke? Okey, boleh ke? Sekarang boleh. Macam mana tu? Tak apa cikgu. Kalau boleh, tak ada, saya beritahu cikgu balik. Okey. Okey, saya boleh dengar dengan jelas suara anak-anak ni. Okey, teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang? Kepribadian guru yang akan datang? Okey. Macam sama je soalan tadi. Itu tak ada yang tadi apa tadi? Guru akan datang. Okey, baik. Seperti yang anak-anak sedia maklum kan, guru dulu tak sama dengan guru sekarang, betul? Okey, mungkin anak-anak tak merasai sangatlah kalau cikgu dah lebih separuh abad ni memang nampak betapa perubahan itu berlaku. Kalau cikgu dulu-dulu bebas buat apa sahaja. Okey, dengan kemajuan sains dan teknologi hari ini, jadi guru-guru kini perlu lebih berhati-hatilah dalam apa jua tindakan. Okey, sebab kesannya jika kita tersilap langkah, kesannya beri dia beri satu kesan yang negatif lah
kepada guru-guru pada hari ini, sebab kita tahu kan bagaimana meluasnya teknologi pada hari ini. Apa-apa saja pun di hujung jari. Kita silap sedikit, apa jadi? Kesannya sangat buruklah kepada guru-guru. Jadi sebagai guru kini, masa ini, jadi anak-anak kena pandai beradaptasi dengan perubahan sains dan teknologi, supaya apa-apa sahaja tindakan, keputusan yang kita buat tak makan diri kita. Okey, terima kasih cikgu atas jawapan yang diberikan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Nurul Syafiqah untuk bertanya soalan. Okey, Assalamualaikum cikgu. Saya Nurul Syafiqah, boleh dengar ke? Ya. Boleh dengar ke? Okey, boleh. Dia macam tersekat. Tersekat-sekat sikit. Okey, untuk soalan saya daripada saya, bagaimana cikgu mengatasi cabaran dalam mendidik pelajar yang bermasalah? Pelajar bermasalah. Okey, baik. Boleh dikatakan setiap tahun saya ni kontrak dengan kelas hujung. Okey, 3/5 paling hujung, 3/4 paling hujung. Salah satulah setiap tahun akan dapat kelas itu. Dan anak-anak boleh bayangkanlah bagaimana kelas hujung kalau di Syekh Abdul ni, muridnya ialah murid asli, murid India yang bermasalah. Kalau ada Melayu pun mereka akan menghadapi masalah keluarga lah. Dan bila murid sedemikian, mereka sebenarnya membuat masalah ni kerana nak perhatian. Nak perhatian. Jadi salah satu pendekatan yang cikgu gunakan ialah berkawan. Anggap sebagai kawan. Kelas hujung ni, murid bermasalah ni, dia nak kita bercerita tau. Kita akan bercerita, kita cuba selami perasaan mereka. Macam kawan-kawan, kadang-kadang kita boleh bercakap kau aku dengan dia. Dia tak bolehlah panggil kita aku, kau aku kita ni. Kau tanya dia, kalau musim raya, baju raya dah beli ke? Benda-benda yang remaja bersembang. Kita kena sembang dengan dia sebelum memulakan PDP. Kita sembang, malam tadi tidur pukul berapa? Mereka akan jawab, pukul 4 pagi cikgu. Buat apa? Main game. Tak boleh ke kalau tak main game? Mereka akan cakap lah. Dia seolah-olah dia rasa mereka ni, macam mana nak cakap, dibelai tau. Mereka ni ada orang nak tahu pasal dia, tanya sebab sampai tahap cikgu akan tanya, ada makwa tak? Makwa pun tanya, ada. Kalau ada elok-elok, anak orang tak boleh bukan. Kena tak? Okey cikgu, bukannya cikgu keluar makan-makan je. Macam itulah. Maksudnya anggap mereka sebagai rakan. Rakan yang boleh kita sembang. Berkawan, tanya apa masalah. Kadang-kadang anak-anak bermasalah ni, bila kita approach mereka tu sebagai kawan, mereka nak bercerita tau. Dari A sampai Z bercerita pasal masalah keluarga. Jadi kita cuba secara tak langsung, bila mereka anggap kita ni boleh share masalah, mereka nak belajar. Dan Alhamdulillah SPM 2024 semua kelas hujung lah, banding hujung lulus bahasa Melayu. Alhamdulillah. Jadi cikgu rasa pendekatan anggap sebagai rakan tu memang sangat-sangat berkesan. Kita jangan marah. Mereka ni bukan tak boleh marah. Marah yang melampau-lampau, kutuk, cakap keluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, mereka tak suka tau. Sebab di rumah pun mereka kena bebel. Di sekolah mereka tak nak kena bebel. Boleh bebel sayang. Bebel macam, janganlah macam tu. Cikgu ni bersungguh. Kamu tak bersungguh macam mana? Cikgu yang nak. Kamu tak nak macam mana? Kita selalu cakap benda-benda yang positif pada dia. InsyaAllah. Seterusnya. Untuk soalan seterusnya, bagaimana pada pendapat cikgu, apakah peranan teknologi dalam dunia pendidikan masa kini? Seperti yang cikgu cakap tadi kan, kini maklumat di hujung jari. Dan boleh dikatakan setiap murid tu ada gadget. Ada
jaranglah murid yang tak ada gadget, berapa persen sahaja. Jadi kita perlu di samping konten yang kita nak ajar kepada mereka, konten ni pun mereka perlu kuasai. Okey, apa baiknya, apa buruknya teknologi kepada mereka. Sebab kalau kita tengok kebaikan tu, kita nak akses maklumat, apa pun kita kena guna teknologi, betul tak? Okey, siapa tak ada teknologi, mereka susah nak akses maklumat tu. Tapi teknologi tu perlu diguna sebaik mungkin. Okey, ada do, ada don't kan. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Dan kita cuba perluaskan kelebihan teknologi itu untuk akses maklumat yang positif lah. Yang negatif tu kita tolak tepi. Bukan kita tak tahu kan, banyak je yang negatif pun. Tapi kita ambil yang positif sahajalah. Sebab demi untuk akses maklumat, demi kemenjadian murid kita lah terutamanya, dan profesionalisme kita sebagai seorang guru lah. Okey, itu sahaja soalan daripada saya. Saya serahkan kepada Batrisha. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu boleh dengar dengan jelas? Okey, boleh insyaAllah. Okey, soalan pertama daripada saya. Bagaimana cikgu mengekalkan motivasi dan juga semangat cikgu sebagai seorang guru? Motivasi kepada diri cikgu sendiri ke? Ya, betul. Okey, motivasi. Okey, yang pertama sekali dia macam ni. Kita mengajar anak orang. Okay, betul. Okey, dalam masa yang sama kita cuba letakkan anak-anak yang kita ajar itu anak kita sendiri. Apa yang kita harapkan orang ajar anak kita, begitulah yang kita nak ajar anak orang. Jadi bila kita letak satu tujuan, untuk apa kita nak memanusiakan murid-murid kita, kita perlulah mencari, macam cikgu cakap yang awal-awal tadi kan, cari ilmu. Kalau kita rasa kita tak ada konten, kita cari ilmu tentang konten. Kalau rasa pedagogi kita tak cukup, cari ilmu yang tak cukup. Okey, dan kita perlu bertanya kepada rakan-rakan. Bukan semua benda kita tahu. Ada benda yang kita tak tahu yang rakan kita tahu. Dan jangan malu bertanya. Dan salah satu motivasi untuk lagi untuk diri cikgu ialah kejayaan yang dicapai apabila kita ceburi sesuatu bidang lah. Maksudnya kita bertindak sebagai jurulatih, kita bertindak sebagai jurulatih ko-akademik, jurulatih di peringkat daerah, negeri, dan apabila kita hargai. Dia hargai ni bukan sekadar dapat hadiah, tak. Okey, kalau orang cakap terima kasih pun kita rasa motivasi tau. Otomatik rasa terima kasih, dan kalau kita berjaya orang ucap tahniah, betul tak? Kalau anak-anak join apa-apa kan orang ucap tahniah. Tahun depan aku nak masuk lagi lah. Kan? Kita rasa otomatik, kita rasa benda ni memberi suntikan semangat kepada kita. Betul tak? Okey, jadi mendapat pentadbir yang memahami, mendapat pentadbir yang terbaik pun satu motivasi. Di samping rakan-rakan yang kalau dalam situasi SMK Syed Abdul Ghani ni seperti satu keluarga. Kami tak ada klik-klik tertentu. Okey, bila anak-anak berada dalam dunia pendidikan sebenarnya nanti elakkan ada klik-klik tertentu. Okey, kita kawan dengan semua. Okey, pergi kantin contohnya. Jangan tunggu klik kita habis kelas baru kita pergi kantin. Pergilah kantin. Di kantin nanti kita akan jumpa dengan semua orang. Kita akan bercakap dengan semua orang. Hatta cikgu lelaki sekalipun. Okey, duduk meja berasingan lah. Maksudnya macam itulah. Jadi suasana budaya kerja itu insya-Allah akan memberi motivasi yang positif kepada kita untuk meneruskan kecemerlangan. Dan untuk diri cikgu sendiri, cikgu sekarang kalau ikut umurnya dalam 7 tahun plus lagi perkhidmatan cikgu akan berakhir, insya-Allah kalau sihat sampai umur 60 lah. Okay, sekarang 52 plus kan.
Okey, tak ada lagi terfikir untuk pencen awal. Itu motivasi lah kan. Sebab ada suasana kerja yang baik, ada murid-murid yang boleh dianggap kawan, boleh dianggap macam anak-anak sendiri. Jadi itulah, dan selagi cikgu dah mula nak slow down dah akademik ni, nak mula latih guru-guru baru. Tapi tak adalah lepas tangan begitu saja kan. InsyaAllah lah akan bimbing mereka kalau cikgu rasa mereka nak belajar. Dan anak-anak yang ada dengan cikgu sekarang pun, kalau ada cikgu-cikgu senior yang nak ajar, sahut tau. Ambil cabaran tu. Ya cikgu, saya nak cikgu ajar saya. Macam itulah. Okay. Okay cikgu. Kita masuk pada soalan seterusnya. Apakah perubahan yang cikgu boleh nampak dalam sistem pendidikan kita dekat Malaysia? Sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita di Malaysia ni sebenarnya banyak dah mengalami perubahan kan. Kalau anak-anak baca isu-isu pun macam-macam kan di medsos kan tentang sistem pendidikan kita, macam-macam isu silibus yang melangkaui kemampuan murid-murid kan. Walau apa pun, pada pendapat cikgu lah, sistem pendidikan kita sekarang ni dia mencuba ke arah yang terbaik sebenarnya. Okey, mencuba ke arah yang terbaik dengan nak adapt dari sistem pendidikan dari luar negara, walaupun kadang-kadang kita nampak benda tu tak sesuai. Tetapi insya-Allah kita ambil benda tu, kita guna resepi negara kita. Apa salahnya kan? Kita ambil sistem yang ada di luar negara tu, kita ikut acuan negara kita. Okey? Bagaimana kemampuan negara kita sendirilah untuk hadapi, untuk laksanakan sistem tersebut. Dan cikgu, kita mengharapkan, kalau kita tengok pun sistem pendidikan negara kita tu dah holistik, merangkumi jeri, betul tak? Dan dia dah apa pun falsafah pendidikan negara kan, nak melahirkan insan yang kosakata tak datang kan. Insan apa falsafah pendidikan kebangsaan? Melahirkan yang meliputi 4 jeri itu, jasmani, emosi, intelek dan emosi. Jadi cikgu rasa sistem pendidikan kita pun merangkumilah. Dia memang dah secara holistik. Cumanya mungkin boleh tambah baik, boleh dimurnikan lagi mengikut kesediaan negara kita lah. Okey, perlu diacukan mengikut kesediaan negara kita. Apa peluang-peluang yang ada di negara kita. Kita tak boleh ambil 100% lah dalam daripada sistem negara-negara lain. Okey cikgu. Soalan yang terakhir daripada saya, apakah nasihat cikgu yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okey, anak cikgu ni, okey, ingat bila masuk dalam sistem, bila berada di dalam dunia pendidikan sebenar nanti, ada berapa tahun lagi? Ni dah SEM berapa dah? Kalau ikutkan kami posting dalam 2027 kot. Ni dah SEM 5 lah. Ni SEM 5. Okey, jadi alhamdulillah tak lama dah tu. Okey, bila masuk dalam dunia pendidikan sebenar nanti, okey, pandai bawa diri. Okey, pandai sesuaikan diri, cepat-cepat tau. Jangan ambil masa terlalu lama untuk menyesuaikan diri. Walau di mana-mana sahaja anak-anak ditempatkan nanti, okey, semua pendidikan khas ke? Betul. Pendidikan khas kan? Okey, cabarannya lagi besar lah kan. Okey, walau di mana-mana saja anak-anak ditempatkan nanti, cepat-cepat sesuaikan diri. Cepat-cepat belajar. Okey, ilmu yang anak-anak dapat mungkin di universiti, bukan cikgu kata tak berguna, tak. Maksud cikgu tak cukup.
Cikgu kena anak-anak kena gali dan gali, terus menggali ilmu tu. Okey, dan macam cikgu pesan tadi, jangan bina klik, berkawan dengan semua orang. Okey, ringan tulang. Okey, mudah bekerjasama. Okey, jangan dengan pentadbir jangan ada rasa annoying rasa menyampah, rasa cuba kalau ditegur mungkin ada sesuatu yang tak kena dengan diri kita. Okey, kalau anak-anak rasa ditegur tapi benda tak sepatutnya ditegur, anggaplah cabaran. Mungkin cikgu tu salah tegur, macam itulah. Dan cikgu rasa sekadar itulah untuk bagaimana persediaan anak-anak untuk masuk ke dalam dunia pendidikan sebenar nanti. Okey cikgu, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali pada Fakir. Okey cikgu, rasanya itu saja kot untuk soalan-soalan yang kami tanyakan kepada cikgu. Akhir sekali, cikgu ada kata-kata akhir tak cikgu untuk kami sebelum kami habiskan wawancara ni? Okey, baik anak-anak sekali bergelar guru sebenarnya selamanya guru. Okey, guru ni dia ada satu ruh yang hanya guru je yang mengetahui. Okey, kalau sekarang ni timbalan Ketua Pengarah Pendidikan dia sedang buat roadshow seluruh Malaysia dengan memberi motivasi kepada guru-guru seluruh Malaysia dengan tagline-nya nyala rasa guru. Jadi anak-anak akan fahamlah bagaimana nyala rasa seorang guru tu. Okey, kalau dia betul-betul minat sebagai seorang guru bukan kerana terpaksa, insya-Allah akan muncullah guru yang unggul. Okey, guru yang cemerlang. Okey, insya-Allah itu sahaja daripada saya. Okey cikgu, terima kasih banyak cikgu. Okey, rasanya itu saja kot cikgu untuk wawancara kita hari ni. Okey, kami nak ucapkan terima banyak. Okey cikgu. Okey, cikgu harap perkongsian cikgu yang tak seberapa ni membantulah anak-anak dalam projek anak-anak nanti. Okey, cikgu mohon maaf apa-apa yang terkurang, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu kelemahan diri cikgu. Okey, selamat maju jaya ke semuanya. Cikgu, sebelum tu kita tangkap gambar kejap boleh cikgu? Okey, boleh. Okay, saya kira 1, 2, 3. Okey. Sekali lagi 1. Sekejap. Okey, sekali lagi 1, 2, 3. Alright. Okey. Terima kasih banyak cikgu. Okey. Good luck semua. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, sudah habis. Mantap.